Manuel Peter Neuer, dilahirkan pada 27 Mac 1986 di Gelsenkirchen, Jerman Barat, ialah seorang pemain bola sepak profesional Jerman yang ikonik, secara meluas dianggap sebagai salah seorang penjaga gol terhebat sepanjang zaman dan perintis gaya sweeper keeper. Diraikan kerana penyelamatan golnya yang luar biasa, kehadiran yang dominan, gaya permainan yang inovatif, dan kemahiran pengagihan bola yang cemerlang, Neuer telah mentakrifkan semula peranan seorang penjaga gol moden. Beliau kini mengetuai dan bermain sebagai penjaga gol untuk kelab Jerman Bayern Munich dan merupakan figura penting bagi pasukan kebangsaan Jerman. Neuer memulakan kejayaan seniornya dengan Schalke 04 pada tahun 2006, dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai bakat yang hebat dan membantu kelab itu meraih gelaran DFB Pokal. Pada tahun 2011, beliau membuat perpindahan berprofil tinggi ke Bayern Munich, di mana beliau telah menghabiskan sebahagian besar kejayaan cemerlangnya menjadi legenda kelab. Tempohnya di Bayern Munich telah ditandai dengan kejayaan yang tiada tandingan dan persembahan kelas dunia yang konsisten. 11 gelaran Bundesliga, rekod untuk mana-mana pemain. 2 gelaran Liga Juara-Juara UEFA. 5 gelaran DFB Pokal, 2 Piala Dunia Kelab FIFA, 2 Piala Super UEFA. IFWell's Best Goalkeeper, 5 kali, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, menyamai rekod Gianluigi Buffon. Di peringkat antarabangsa, Neuer telah menjadi kapten dan penjaga gol pilihan pertama untuk pasukan kebangsaan Jerman selama lebih sedekad. Pencapaiannya yang paling penting dengan Mannschaft ialah memenangi Piala Dunia FIFA 2014, di mana permainan sweeper-keeper revolusionernya merupakan elemen penentu kepada kejayaan Jerman, dan beliau juga dianugerahkan sarung tangan emas sebagai penjaga gol terbaik kejohanan. Legasi Manuel Neuer ditentukan oleh kecemerlangannya yang konsisten, impak transformatifnya terhadap taktik penjaga gol, dan jumlah trofi menakjubkan yang dimenangi di peringkat kelab dan antarabangsa, mengukuhkan tempatnya sebagai legenda sejati dalam sukan itu.